Hai semua, welcome to HS Friends Channel. Hari ini kita nak main snow. Episod kali ni kami nak bawa korang ke salah satu tempat main snow paling famous di Shangri-La, iaitu Potatso Pudasho National Park. Tapi perjalanan ni bukan sekadar snow adventure. Kita orang sesat cari kaunter tiket. Orang dah jalan jauh, nampak sampai sini. Dan tak perasan tertinggal Insta360 dalam bas. Ya Allah, ayah telefon dekat mulut. Apa jadi lepas tu? Dan macam mana kamera tu boleh jumpa balik? Jom ikut perjalanan kami sampai habis. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Di Shangri-La ada beberapa tempat yang famous untuk main snow, antaranya Shika Mountain dan Balageso. Tapi kita orang pilih Potatso National Park. Kenapa Potatso? Sebab tempat ni lebih family friendly dan sesuai untuk kanak-kanak. Banyak ruang terbuka dan aktiviti yang kids boleh enjoy dengan selamat. Pagi tu dalam pukul 10.30 pagi kita orang ambil light breakfast je dekat hotel. Wan beli pau panas-panas tak jauh dari hotel. Suhu masa tu -3. Walaupun beli pau panas-panas, bila pau dah sampai kat kita orang, pau tu dah sejuk dah. Apa tu bang? Brown sugar? Lepas tu kita orang buat Didi dari hotel. Perjalanan ambil masa lebih kurang 30 minit. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul, in every way. Sampai je kita orang terus masuk. Tiket sebenarnya boleh beli walk-in dekat dia punya gate sebelum naik bas tu. Tapi bila bayar dekat pakcik sebelum naik shuttle bas tu, tak boleh bayar pula. QR tak boleh scan, sistem tak lepas. Lepas betul. Ni betul ni kan? Depan ni masuk dalam ni. Ni betul ni. Mana tak betul? Ni. Ni. Dekat dengan. Oh, ayah nak gini tapi kita nak. So kita orang terpaksa lah keluar balik cari kaunter tiket yang proper. 너를 만나 시작됐어 나의 사랑의 계절 내 맘 색깔은 yellow 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 해겨지나 Tahu tak? Tiket dia dekat hujung dunia. Kita orang dah jalan jauh, lepas tu nampak sampai sini. Dia memang nak suruh kita burn kalori. Dia suruh kita exercise dulu sebelum main. Betul ke? Apa? Kat sana? Saya pun patut tinggal backpack ni tadi. Backpack pun kan. So orang ini dekat tu je. Betul lah, kita ingat dekat entrance kan. Dekat kedahan yang ada kat Potatso tu. Kita sampai balik kat sini. Kita menuju ke bas. Lepas settle tiket, barulah kita orang naik shuttle bus masuk ke kawasan snow. Sampai je kawasan snow, kita orang kena beli sarung untuk cover boot supaya tak basah dan tak rosakkan kasut. Bukan snow lah, tu tepung. Dalam kawasan ni ada beberapa permainan snow. Bestnya kanak-kanak masuk free. Cuma setiap kali diorang nak main apa-apa, staff akan check dan koyakkan tiket parents bila dah guna. Satu benda penting yang korang kena tahu, kebanyakan tempat snow di Shangri-La macam Potatso ni, diorang buka masa winter je. Kita orang datang awal Januari. Sebenarnya snow tak turun masa tu. Snow dah turun masa awal musim sejuk hujung November. Dan masa bulan Disember tu, Potatso dah announce tempat ni dibuka untuk public. So kalau korang nak datang untuk main snow, kena alert benda-benda macam ni lah. Make sure datang bila tempat snow dah dibuka. Walaupun masa kita orang datang tu tak ada fresh snowfall, tapi kawasan ni diorang buka dan diorang akan top up dengan artificial snow kalau tak cukup. Agak menyedihkan kat situ sebab tak dapat natural snowfall kan. Tapi tak apalah, yang penting kids happy dan pengalaman tetap best. Kita enjoy je lah. 내가 왜 이럴까 바보처럼 사랑인가 봐 한숨도 못 자고 널 사랑하나 봐 자꾸만 생각나 널 만날 때면 넌 어린아이처럼 행복해져 Baby 나라면 좋겠어 그러면 좋겠어 Lonely lonely oh 나의 사랑 네 사랑도 나였으면 좋겠어 Dek, okay dek. Best. Lonely lonely oh 사랑 Main sini, sini. Ada orang naik je. 싫은데 oh, I love you
도레미 파솔라시 도미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미 파솔라시 도돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby baby 라라라라라라라라 Will you play with me? Will you play with me? Kena buat sama-sama. Kena buat sama-sama. Oh, dia ikat lah. That's why tak boleh gerak. Dah, sleep je lah. Sleep inside eh. Main sana, pergi main sana. Okey je adik, dia seorang. Dia tak bahaya pun. You just hold. Kenapa, Ma? Uma pun want to? Why? Uma want to ride, but cannot. Because Uma too small. Aju. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. 이젠 다 웃어넘길게. I'm so sorry, but I love you. 다가진 날 몰랐어. 이제야 알았어. 네가 필요해. I'm so sorry, but I love you. 날카로운 말 바뀜에 나도 모르게 널 떠나보냈지만 I'm so sorry, but I love you. 다가진 날. Kita naik permainan yang tak berapa naik ekstrim. Kita naik itik je. Yang paling senang sekali. 나 천천히 잊어줄래. 내가 아파할 수 있게. 모든 게 꿈이길 이것밖에 안 되는 나라서 아직도 너를 못 잊어 평생을 가도 죽어서까지도 내가 준 상처와 물었는지 Apa? Coklat. Oh, aku tu dekat dalam warna hijau. Wash nanti, okey? I'm so sorry but I love you. Kita naik helikopter pula. Siapa nak naik helikopter? Pukul 3 petang kita orang gerak balik. Uma tertidur dalam bas. Puan pun dukung dia turun. Lepas dah buat Didi untuk balik hotel, tiba-tiba aku tanya, mana Insta360? Gelap bahawa masa ni. Puan baru perasan kamera tu tertinggal dalam bas. Okey, yang pasal 360 tu, kita orang dah naik bas. Lepas kita orang naik bas tu, Uma tidur. Uma tidur dekat sebelah Wan lah kan. Lepas tu bila dah sampai, kita orang turun. Lepas tu kita orang terus pergi dekat ada satu bangunan ni untuk panaskan badan. Lepas tu anak-anak pun dah penat masa tu. Diorang letih kan. Kita orang suruh diorang duduk dululah dekat atas kursi tu. And then sambil-sambil tu kita orang pun terus buat Didi. And then tak lama lepas tu kawan kita orang Nik dengan Arif, Didi diorang pun sampai. Diorang gerak balik. Didi kita orang pun dah nak sampai dalam 2 minit macam tu lah. Lepas tu sebab Didi dah nak sampai, so kita orang gerak lah pergi ke pick up point Didi tu kan. So aku ni kan jenis suka record. Selalunya aku akan record dari belakang lah kan. Record sebenarnya aku akan nampak lah 360 punya stick dekat belakang backpack Wan. Tapi masa tu tak nampak. Masa kita orang jalan tu aku tak nampak benda tu. Masa aku tanya kan 360 mana. Masa dia pun macam baru teringat. Masa Umar tidur dekat dalam bas tu kan ada 2 seat. Masa Umar baring dekat peha. Wan letak 360 tu dekat tengah-tengah seat. Masa bila Umar baring tu dia turunkan kamera. So bila dah sampai tidur pun Umar tak nampak lah 360 tu sebab dah turun ke bawah. Lepas tu kita nak kelabah. So dia pun pergi counter. So kita orang cari-cari gambar, tengok nombor ban semua. Ya Allah, ayah telefon dekat mabuk. Ya Allah, ayah telefon dekat mabuk. Ya Allah, ayah telefon dekat mabuk. Umar dah pray dah? Dah. Thank you, Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah jumpa. Macam tu lah kisahnya.
Lepas tu Wan pula jenis ada photographic memory. Dia ingat je nombor bas tu sebenarnya. Masa pergi kaunter tu, orang tu cakap bas tu dah gerak, bas tu dah ambil penumpang, lepas tu dia on the way nak turunkan penumpang. Dekat situ pula memang banyak bas sentiasa ada. Dia shuttle bus kan, bas sentiasa ada, sentiasa berjalan. So macam tu cuak sikit lah, takut kamera terhilang kan. So Alhamdulillah lah dah jumpa. Alhamdulillah. Lepas cerita semua, kita orang pun balik hotel dan rehat. Esok pagi-pagi dah nak gerak ke Kunming. Ni adalah hari yang penuh drama, sejuk dengan kenangan. 'Cause I'm falling slowly love with you. 우리 정말 기다려와 너를 품이. We don't even have to try. It's always a good time. Ni, kita beli one more. Kita beli one more. Finish one. Finish.